Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Wais bin Bakhari, Presiden Persatuan Al-Itqan sesi 2026-2027. Sahabat siswa guru IPG KBP, pilihan raya kampus ialah saat di mana kita memilih pemimpin yang akan membawa suara dan kebajikan kita. Dalam Islam, kepimpinan merupakan satu amanah dan tanggungjawab. Maka pilihlah pemimpin yang berakhlak, jujur dan berintegriti. Untuk calon yang akan bertanding, ingatlah bahawa jawatan bukanlah suatu kemuliaan, tetapi satu tanggungjawab. Bertandinglah dengan niat yang ikhlas untuk berkhidmat. Jauhilah fitnah yang akan menyebabkan perpecahan dan berkempenlah secara matang. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang mendengar masalah mahasiswa, mendahulukan kebenaran dan takut kepada Allah dalam setiap keputusan. Mengundi juga akan menjadi satu ibadah apabila diniatkan untuk menegakkan keadilan. Buat para pengundi, undilah dengan bijak untuk masa depan kampus yang lebih sejahtera. Akhir kalam, pada semua calon JPP IPG Kampus Pulau Pinang sesi 2026-2027, siru ala barakatillah. Selamat bertanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.